Ini dia Boya Magic. Korang boleh pakai 4 cara. First kali korang boleh pakai desktop macam ni. Kalau korang nak pegang pun boleh. Handheld macam ni. Korang boleh cucuk pada kamera. Dan kalau korang nak pakai clip pun boleh, disebabkan dekat sini korang boleh buka. Dan dia ada 2 lagi mic kecil. Yang mana korang boleh pakai secara magnet ataupun clip. So, dia ada magnet kecil kat sini. Korang boleh cabut dan pasang magnet. Korang boleh juga boleh pakai secara clip. Hui, memang padu. So, selain daripada tu, apa lagi korang akan dapat? Ini dia bagnya. Bag daripada Boya. Dalam ni ada beberapa barang lagi yang korang perlukan. USB-A kepada USB-C untuk tapis angin. Dan ini untuk tapis angin mic kecil. Yang aku suka disebabkan dia memang sangat-sangat fleksibel. Korang nak pakai dekat kamera boleh. Nak pegang dekat tangan boleh, nak pakai dekat desktop boleh, nak pakai mic kecil pun boleh. Dan kalau korang nak sambung, boleh pakai USB-C dekat sini. Wah, sangat-sangat mudah. Semua dah ada dekat sini. Dan kalau korang nak cas, boleh pakai USB port dekat sini. Dekat bahagian depan, dia ada satu button dan dekat bahagian belakang, dia ada satu lubang untuk korang mount dekat mana-mana yang korang nak. Jadi macam mana? Kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang sebab pada aku ini memang berbaloi. Dengan harga macam ni, korang boleh dapat 4 jenis style yang korang perlukan. Jadi kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang. Seriously, Boya Magic memang betul-betul magic.